Budak-budak Gen Z takkan kenal dengan Muhammad Luffy. Hai, selamat raya. Selamat hari raya semua. Teng. Aidilfitri. Sesi raya apa yang boleh tunggu-tunggu? Okey, macam Min memang menantikan baju raya yang baru. Kenapa Min? Min budak-budak ke? Min suka sebab Min susah cari saiz. Oh, Nampak ni? Nampak ni? Ha. Ustaz ternanti-nantikan mestilah kuih raya. Favorite kuih raya tak nanas. Aku still tunggu lagu raya keluar dekat radio. Faham tak? Lagu-lagu raya dulu. Aku tak suka sangat lagu-lagu raya Gen Z. Kau punya favourite apa? Aku paling suka lagu Satu Sudirman. je. Dari jauh. Dari jauh aku mohon maaf. Oh, Aku dah. dengar intro je macam hush. Dalam dingin subuh hatiku terusik. Kalau Nadia tertunggu-tunggukan apa masa raya? Nadia tertunggu-tunggu iklan raya. Kenapa? Sebab nak tulis stiker. Kerja lah KPI lah. Ya kan? Dalam raya-raya still fikir pasal KPI. Indahnya sungguh di hari raya. Pagi-pagi dah banyak pokok. Batal puasa mak nanti. Bukan ayah. Comel. Adik nak samakan nak kucing. Tak. Adik nak halal burung gagak. Tak. Adik nak ambil bahu untuk mak. Bahu? Bahulu Bahulu. kot. Bau je. Famous lah ni, aku selalu tengok dulu. Apa yang akan jadi lepas ni? Apa kata jadi? Dia mandi. Dia mandi, lepas tu bila dia balik rumah, dia memang basah kuyup. Mak dia marah lah kenapa ni kan. Dia jawab apa lah. Dia Dia tak ingat ke iklan Saya ni? ingat. Tapi saya tak ingat dia punya Dialog, dia siapa? sangat. Kenapa balik basah-basah ni? Betul tu. Balik Ni pasal. mesti mandi sungai kan? Bukan. Tadi hujan lebat. Pergi masuk bilik. Okey, dia lepaskan. Ingat cakap ayah, jangan bagi anak yang keluar. Embun. Dia jeling. Dia bagi keluar. Adik! Wih, ni tak ingat Tak ayah. Yang tu gelap sebab dia selalu suka main Dia panas. ganti dengan Gelap yang hitam pula tu. Kantoi lah. Okey, saya jangan bagi stop. Yeay! Menjelang hari raya. Tak ada yang masuk Santai stiker. dah sampai masa. Santai. Anak. Apa jadi? Ramai anak dia ke? Nasib aku lah. Oh. Setiap kali aku harapkan bunga, kembar juga yang muncul. Puan ada semua anak semua lelaki. Semua lelaki. Cucu kot. Cucu. Ah. Weh, ramai weh semua cucu dia lelaki. Saya ada Kenapa kau tak? saya ada stand kot. Syam tengah bersenam tu. Apa senang? Atuk nak buat sambal goreng pengantin. Sambal goreng pengantin. Sambal goreng pengantin. Pengantin dengan sambal. Sambal goreng pengantin. Goreng siapa? Kenapa goreng pengantin siapa? Tak faham, sopa aja. Sambal goreng, tapi kenapa kita kena goreng pengantin? Kan dia goreng ayam. Tok buat sambal goreng pengantin. Dah lah, nanti tok mesej. Nanti tok message. Dah lah, nanti tok message. Kau tak faham. Balik nanti. Laju betul. Carikan. Apa yang Tok minta Syam cari? Okey. Nadia tahu. Dia minta cari pengantin. Mungkin sebenarnya Tok dia minta belikan rendang. Hati. Dia minta daging. Apa? Untuk rendang. Balik nanti. Hati dia Hati. pula. Bila sebut pasar raya semua ingat. Tak tahu, ingat kat lupa. Tahu. Iklan apa? Iklan raya. Bye, Mi. Bangun Aku tahu, cepat. aku tahu. Tak elok Ini kita mesti siang. TM ni. Kita nak mesti ganti. Dah tiba masanya raya, aka seminggu tak ada privacy. Mari tolong nenek alih kasut. Ya nek. Sini sikit. Ni aku sikit yang paling best. Masa tahun dia keluar ni. Kenapa pasu dia tak tekan? Faizal tekan dulu. Faizal tekan dulu. Sebab nanti semua orang anak-anak dia cucu saya nak balik, saya nak parking kereta kat situ. Salah! Dia nak save parking untuk Pak Lang, Pak
Pakcik dia lah. Betul lah, saya parking lah. Tak, dia, kau kata untuk tak semua. insurans. Tak, ni memang safe untuk Dia punya, dia punya Oh, mati okey. dia. Ni part paling favourite. Betul lah. Oh, semua alih. Alih kereta. Macam VIP ni parking lah ni. Oh, kereta lama. Bila pernah dia aku boleh ingat detail lah Pak Lang tu. Ingat kereta. Amboi Tok Aku Long. buat tiga. Tiap tahun mesti Oh, time. ya. Padahal tak pernah on time. Tapi kalau Tok Long tak ada, Biji macam Pak saya Lang tak ada happening. raya. Kita kena make sure dia orang tak boleh menang. Touching. Touch and go. Touching. Benda boleh Klien dia. settle. Ingat je ni. Mak Luffy Ah, ya. Alah. Ya. Budak-budak Gen Z takkan kenal nama Mak Luffy ni. Assalamualaikum. Hai. Hello. Ni mesti nak suruh balik raya. Macam mana dia boleh Mana hantar ni? Alah. Macam mana dia boleh dengar weh? Macam ni lah. Iklan. Kau nak suruh balik raya. Salah. Mak nak suruh hang beli kuih Almond London. Tak ada hal lah, Mak. Dia mau muka dulu. Aduh, waktu panjang. Tak ada hal lah. Sampai malam. Tak ada duit kecil. Oh, Tak nak. Tak ada duit kecil. oh. Poket besar. Tak ada hal lah. Hang nak beli dah kuih yang mak nak tu? Sudah. Benda boleh settle. Sat. Mak rasa mak tak mau makan lah Almond London tu. Hang pergi cari kuih. Kuih Armantino. Kuih Elementino. Kita menang ni tak? Ya. Tak boleh. Producer buat kerja tak kemas. Asal lah. Sama-sama tak alert. Hang pergi cari kuih Almentino. Mana ada kuih nama Elementino, Mak? Mak tak kira lah mak kata mak nak kuih Almentino lah. Oh no, shilling. Duit kecil. Nak Cina? Uncle, kuih Elementino ada tak? Ada. Weh, ada lah siot. Kuih apalah? Armantino. Okey. Kenapa dia pakai skirt? Kalau Valentino. Tino. Okey, Tino. Aku. Jauh. Kamu ni aku tengok. Oh ni aku tengok. Aku tahu Yes. ni, ya Allah ni sedih Yes. ni. Kita sedih. Hari ni aku buka makan bunga. Sedih gila. Kakak raya ni bukan sibuk lagi. Sampai tak sempat nak masak. Iklan ni memang powerful lah. Dia lakon best lah. Iklan ni sendiri memang powerful kata Beras dia dah kecil tau. Apa kata boleh? Kan imam tu kata tak tahu rumah kan. Oh. Beras pun dah habis. Takkan dia kata tak. Jangan tak kata nak raya. ambil. Nak buka puasa esok pun belum tentu. Tak dia muka-muka juga kan. Orang lain semua makan kurma. Dapat imam tu makan nasi. So dia orang macam dah lah nasi kita tak banyak. Dah lah nasi ni sikit. Lepas tu Bagi kau datang tetamu rumah. dululah. Lepas tu kau makan banyak. So dia rasa macam tak cukup ni, apa kita makan besok macam tu lah. Aku ingat aku nak balik dulu dah. Di rumah tu dah nunggu tu. Nak ajak pergi shopping katanya. Tahun ni saja 3 pasang baju dia. Kau baju pula dia. Member kat belakang. Anak dia marah. Memang marah. Ini. Beras! Beras duit! Beras. Betul. Beras dengan duit bonus. RM100. Tak, 1,000 lah. Ada beras. Ini ada 1,500. Oh. Ambil. Allah terima. Kalau dia nak hantar rezeki, macam-macam cara. Oh, lakonan dia. Sedih kan? Dia tak sedih yang macam nangis yang No. Tapi dia sedih sebab kau tak tahu rezeki bila datang. Tapi bergaya juga lah masa. Satu, kau tak tahu bila rezeki tu datang. Lagi satu, kalau the more you give, the more you get. Yes, Itu memang Islam. Betul lah. Berlalulah sudah Ramadan. Ini
iklan raya tau. Okey. Cantik logo macam ni. Noted. Bilakah anak cucu aku boleh balik? Macam kereta. Seorang diri di pagi raya. Aku tahu siapa director dia. Sedap. Siapa director dia? Ni ah. Aku tahu siapa dia punya company yang Oh, director. Belum letter siapa ni? Kalau anak I tak boleh balik jumpa I, kenapa I tak boleh pergi jumpa diorang? Nak pergi macam mana? Lah, tu apa? Itu kereta prop. Tak boleh bergerak. Tahu? Ha? Ini iklan raya tau. Iklan raya. Ya? Air mata bawang. Tadi air mata pun ikat tepi. Kamu bila nak? Kamu Semua bila salah. nak? Tak ada benda lagi aku nak tanya. Pasal kripto ke? Pasal global warming ke? Pasal gender inequality ke? Tak ada ke? Gender equality. Ni iklan Kita raya tak tau. boleh bahas skrip. Ya? Ini iklan raya tau. Iklan raya. Saya tidak tahu watak I ada lagi tak kepala? Ada? Lepas ni awak meninggal Satu hari di hari raya Hijau. Pelotak dia. Mi. Cepat mi. Biru. Betul. Biru. Aku desperate tau. Nak at least satu betul. So aku main hentam je. Tengok mana Faizal? Aku dah berwarna dah. Serius aku tak boleh beza warna hijau dengan biru. Kami punya expectation adalah producer nak letak iklan yang lembu tu, yang Petronas. Itu favourite lagi aku. Apa nak jadi? Abang, Usu nak ikut. Usu tak nak ikut, duduk rumah. Jaga Abang, tunggu Usu nak ikut. Mana yang balik London kan? Oh, Di mana tu? Best tu. Itu best kak, itu best. Oh, balik London tu best kak. Apa ulu je? Aku suka iklan TNB yang dia nak balik kampung. Lepas tu dia tiket dia macam termasuk dalam washing machine. Ingat tak? Aida tu kan? Aida tu. Nana tak suka iklan sedih, dia suka iklan kelakar. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe Lobak Merah. Selamat Hari Raya.